Sekumpulan anak orang kaya ingat hidup sebagai gelandangan itu senang. Jadi mereka dihumban ke jalanan bagi menjalani satu eksperimen daripada rancangan Rich Kid Go Homeless. Dalam program tu, 12 anak muda kebanyakan waris harta keluarga dan tak pernah bekerja walau sehari pun. Mereka masuk dengan mindset yang sama. Mereka percaya gelandangan sebenarnya malas dan hidup tanpa rumah itu adalah pilihan. Mereka terpaksa tinggalkan gaya hidup mewah, bertahan selama 3 malam tanpa akses kepada duit, tanpa tempat teduh dan tanpa makanan. Buat pertama kali dalam hidup, mereka perlu usaha sendiri. Pada awalnya, semua yakin mereka boleh berusaha untuk keluar dari jalanan dengan cepat. Salah seorang siap buat pelan bisnes. Dia nak kutip duit dengan minta sedekah, beli payung, kemudian jual semula dengan harga yang lebih tinggi dan guna keuntungan tu untuk sewa bilik hotel. Tapi selepas 1 hari penuh, dia cuma dapat 5 pound. Ramai peserta terus mengalah pada malam pertama kerana cuaca terlalu sejuk dan mereka tak jumpa tempat tidur yang bersih. Seorang lagi dapat makanan percuma dari sebuah restoran tapi terus beritahu kamera bahawa kalau dia ada bisnes sendiri, dia tak akan benarkan pekerjanya beri makanan percuma kepada sesiapa pun. Di penghujung rancangan, tiada siapa yang berjaya walaupun ada yang mampu bertahan selama 3 hari. Komen pandangan korang.